Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hari ini saya dan kumpulan saya ingin memberi satu perkongsian berkaitan dengan hikam yang ke-59 dan 60. Jadi, sebelum itu saya ingin memberi satu fakta yang menarik kepada kalian semua, iaitu faktanya ialah berkaitan dengan subjek kajian teks tasawuf ini diajar oleh seorang pensyarah daripada UNIZA, daripada Fakulti Pengajian Islam UNIZA, yang bernama Ustaz Muhammad Saiful Bahri bin Abdullah. Dan seterusnya saya ingin memberitahu kepada anda semua berkaitan dengan inilah wajah-wajah pembentang. Yang pertama ialah saya Muhammad Hafizi bin Syarif, berasal daripada Perak. Cita-cita saya ingin menjadi seorang usahawan promelon. Pembentang kedua ialah saudara Haris, Muhammad Haris bin Jamil. Dan pembentang yang ketiga ialah Muhammad Farid bin Abdul Talib. Okey, baiklah. Secara umumnya, hikam yang ke-59 dan 60 ini menceritakan tentang sikap waham, di mana hikam ini kami ambil daripada kitab Ib'ad al-Ghumam Al-Iqazil Himam fi Syarah al-Hikam, yang merupakan karangan Ahmad bin Muhammad bin Ajibah al-Husaini, yang mana hikam ini menceritakan tentang sikap waham, dan sikap waham itu ialah sikap angan-angan dan kesannya kepada seorang murid ataupun seorang salik ataupun golongan yang mengkehendakinya. Perbahasan tentang sikap tamak yang akan melahirkan kehinaan. Okey. Seterusnya kita masuk ke hikam 59 yang berbunyi ma qadaka syai'un mislu waham, yang bermaksud tiada sesuatu yang dapat mengheret kamu sebagaimana waham, iaitu syak, wasangka atau angan-angan. Jadi sebelum sahabat saya menerangkan tentang penjelasan apa yang dimaksudkan dengan hikam 59, saya ingin memberi satu fakta kepada anda semua, yang mana fakta ini kami ambil daripada buku Syarah Hikam Tok Pulau Manis 2013 pada halaman 131. Iaitu faktanya ialah waham adalah sesuatu yang adam, yang tiada, yang bertentangan dengan wujud yang sebenar. Okey, itu adalah waham yang dimaksudkan oleh Tok Pulau Manis. Jadi, seterusnya saya serah pada sahabat saya, saudara Haris, untuk memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan dengan hikam, apa yang sebenarnya pengarang inginkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya, saya akan menyambung penjelasan hikam yang ke-59. Sebelum itu saya memperkenalkan diri saya. Nama Muhammad Haris bin Jamil, berasal daripada Banting, Selangor, dan bercita-cita menjadi ahli perniagaan. Jadi saya akan menjelaskan apa isi dalam hikam yang ke-59. Yang pertama adalah berkaitan tentang waham. Waham ni adalah suatu angan-angan terhadap sesuatu selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu mengangan-angankan terhadap sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Jadi seperti angan-angan majnun, dia mengangan-angankan sesuatu yang tak mungkin terjadi, tapi angan-angan itu selain daripada Allah. Dalam hikam ni juga menerangkan tentang hakikat penyerahan diri terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu bagaimana cara untuk kita menyerah diri kepada Allah, iaitu dengan meninggalkan urusan keduniaan. Seterusnya, dalam hikam ni diterangkan bagaimana untuk melatih diri dalam perjalanan kerohanian. Salik perlu memisahkan dirinya daripada pengaruh dunia dan makhluk sekelilingnya. Jadi untuk kita menuju perjalanan kerohanian, salik ni iaitu kita perlu memisahkan dulu diri kita daripada pengaruh dunia.
dan makhluk-makhluk sekeliling. Jadi dengan itu, hati Salih akan sentiasa terpaut kepada Allah tanpa memikirkan hal keduniaan. Jadi ini bertujuan untuk memisahkan manusia daripada kehendak diri sendiri, cita-cita, angan-angan dan fikiran-fikiran, lalu terus masuk ke dalam penguasaan dan iradat, yakni kehendak Allah Ta'ala. Jadi tujuan kita melatih diri dalam perjalanan kerohanian ni, dan tujuan kita memisahkan diri daripada pengaruh dunia untuk memisahkan diri kita daripada angan-angan, cita-cita dan fikiran-fikiran. Jadi dengan itu kita akan masuk ke dalam penguasaan dan kehendak Allah. Dan kesannya mereka tidak akan mempunyai kehendak keduniaan, melainkan hanya untuk mendekatkan diri dengan Allah. Jadi secara umumnya dalam hikam ke-59 ini ingin diterangkan bagaimana untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, iaitu dengan memisahkan diri kita daripada pengaruh-pengaruh keduniaan, ataupun kehendak keduniaan. Contoh seperti kita juga menjauhkan waham, iaitu angan-angan dan fikiran-fikiran yang tidak menuju kepada Allah. Jadi seterusnya hikam yang ke-60 akan disambung oleh sahabat saya, iaitu Muhammad Farid bin Abdul Talib. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah saya akan menyambung perbincangan ini, tapi sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Farid bin Abdul Talib, berasal daripada Kelang, Selangor dan bercita-cita untuk menjadi seorang pensyarah. Baik, saya teruskan dengan penjelasan hikam yang seterusnya, iaitu hikam yang ke-60 setelah kita mendengar penjelasan berkenaan dengan hikam yang ke-59. Hikam 60 berbunyi, anta hurrum mimma anta anhu aisa wa abda lima anta lahu tamih. Yang bermaksud, kamu merdeka, bebas daripada sesuatu yang kamu tidak mempunyai hajat kepadanya, dan kamu adalah hamba bagi sesuatu yang kamu tamak kepadanya. Baik, dalam hikam 60 ini, dia menceritakan tentang penyakit hati bagi orang-orang yang menghadapi masalah dalam menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hikam yang 59 tadi, telah diterangkan oleh sahabat saya berkenaan dengan jalan untuk menyerah diri kepada Allah. Bagaimana cara untuk menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala telah diterangkan. Dan dalam nak mencapai kepada jalan menyerah diri kepada Allah itu, ada satu halangan. Maka halangannya adalah penyakit hati. Dan penyakit hati ini sebenarnya datang daripada sifat-sifat yang mazmumah, dan saya akan terangkan apa sifat-sifat itu nanti. Baik, secara umumnya manusia ni sememangnya memang akan ada keinginan, ada cita-cita, ada satu hasrat untuk nakkan sesuatu. Dan apa yang menjadi penghalang adalah waham. Waham itu angan-angan tadi sebenarnya telah mengheret manusia untuk menjauhkan diri daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, kita nakkan sesuatu, kita nakkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi disebabkan sikap angan-angan kita yang nakkan sesuatu, kita angan-angankan nak perkara ni, nak perkara itu, sampaikan kita terleka dan kita tidak melaksanakan apa yang sepatutnya kita laksanakan sebagai hamba Allah, maka angan-angan impian kita nak dapat redha Allah tadi tu tak tercapai, sebab kita ada angan-angan yang takkan tercapai, tetapi dia telah menghalang kita untuk dapatkan apa yang kita nak dapatkan tadi tu. Jadi di sana adalah masalah hati. Dan hati mereka ni telah mempunyai sifat tamak dan haluba. Bercakap tentang tamak dan haluba ini, suka untuk saya berkongsi kepada anda bahaya tamak dan haluba ni. Secara umum, orang yang tamak ni, dia tak akan pernah puas dengan apa yang dia dah dapat. Dah dapat A, dia nak yang kedua, dia nak dapat yang ketiga. Dan dia akan dapatkan apa yang orang lain dapat. Maknanya kalau orang lain dapat, dia pun nak juga. So memang nampaklah sifat tamak ni kat situ. Jadi bila dah nakkan apa yang orang lain dapat, maka dia tak peduli langsung apa yang orang cakap. Orang hina dia, orang cela dia, orang maki dia, dia tak kisah. Yang penting dia dapat apa yang dia nak. So penyakit inilah sebenarnya telah mengheret manusia untuk bersifat tidak tahu malu, menjatuhkan maruah diri, dan telah mencampakkan mereka ke satu tahap kehinaan yang sangat rendah. Dan macam mana sifat ini boleh timbul? Of course, sifat ini timbul dari sifat angan-angan tadi, iaitu waham.
dan syakwa sangka terhadap rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Yelah, Allah dah bagi rezeki, Allah dah jaminkan dah rezeki kepada hamba-hambanya. Buat apa kita nak tamak lagi? Kita just follow the flow lah. Maknanya apa yang Allah dah bagi, kita terima dan tunggu saja apa yang Allah akan bagi. Tetapi manusia dia ada sifat tamak yang sangat tamak dan haloba pula tu. Jadi benda inilah yang sebenarnya menjadikan jalan kerohanian yang dia nak capai tadi tu sebenarnya tersangkut dan tersekat. Jadi cakap pasal rezeki dalam hikam yang kelima dalam kitab yang sama, kitab ini menceritakan tentang apabila kita bersungguh-sungguh terhadap satu perkara yang telah terjamin kepada diri kita, tetapi kita meninggalkan pula perkara yang sepatutnya menjadi tuntutan kepada kita, maka di situ ketahuilah bahawa mata hati kita iaitu al-basirah telah tertutup. Jadi nak ceritanya kat sini, kalau Allah tu dah jaminkan sesuatu kepada kita, tak perlu kita bersungguh-sungguh untuk kejar apa yang kita nak dapat dari itu. Sebab Allah dah kurniakan. Allah akan kurniakan dan Allah akan bagi. Tetapi kita just redha, kita tunggu apa yang Allah akan bagi. Kalau kita bersungguh-sungguh terhadap perkara yang dijaminkan Allah Taala, tapi kalau kita pula masih lagi bagus dari segi hubungan kita dengan Allah Subhanahu Taala, kita laksana dengan apa yang kita patut laksanakan, tak jadi masalah. Tapi yang jadi masalahnya, kita sibuk kejar apa yang Allah jamin, tapi dalam masa yang sama apa yang kita patut buat kita tinggalkan. Itu yang jadikan mata hati kita tu tutup. Sebab kita tamak, sibuk nak kejar rezeki orang, sedangkan sepatutnya kita memang dah dapat rezeki tu. Maksudnya kita tak perhatilah dengan rezeki yang kita dapat. Itulah sifat-sifat yang sebenarnya menghalang kita untuk mendapat redha Allah, untuk menghalang kita untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala secara terus, secara tepat dan secara baik. Jadi halangan itu sebenarnya membuatkan salik ataupun murid orang yang mengkehendaki sesuatu itu tidak dapat mencapai jalan kerohanian yang terbaik dalam kehidupan dia. Disebabkan dia bermula dengan sifat angan-angan tadi tu. Sebab sifat angan-angan ni dia akan membuatkan seorang itu leka dengan angan-angan yang memang tak akan dapat, dan akhirnya ditinggalkan apa yang sepatutnya dia buat. Dia buat pula apa yang sepatutnya Allah tak suruh. Jadi akhirnya macam mana nak capai kerohanian? Maka sama-sama kita muhasabah supaya sifat tamak haloba, sifat angan-angan yang takkan dapat itu kita buang, dan kita percaya kepada rezeki yang Allah bagi, dan insya-Allah tidak ada timbul satu keinginan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu sahaja perkongsian yang kami akan sampaikan kepada semua. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat, dan sekian saja. Segala kekurangan itu datangnya daripada pihak kami sendiri, dan segala kebaikan itu datang dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.